Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, saya menyeru kepada semua umat Islam di negeri Selangor untuk menyambut Aidilfitri dengan beramalkan sikap berjimat dan sentiasa menjaga adab ketika menziarahi sanak saudara. Di kesempatan ini juga, saya menyusun 10 jari memohon kemaafan sepanjang menguruskan pentadbiran dan hal ehwal Islam mementabatkan syiar Islam di bumi negeri Selangor ini. Akhirnya, saya Haji Muhammad Sabirin bin Muhammad Salbini, Setiausaha MAIS bersama Barisan Pengurusan Tertinggi MAIS mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabirin bin Muhammad Salbini, Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor bersama seluruh warga kerja Majlis Agama Islam Selangor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kini tiba masanya hati gembira di hari raya, bertemu sanak dan saudara, bermaaf-maafan dengan keikhlasan.